Hai, Assalamualaikum semua dan selamat menjalani ibadah puasa. Hari Raya tak lengkap kalau tak ada biskut tradisi yang cair di mulut. Hari ini, Dapur Ami nak kongsikan resipi biskut suji almond yang gebu, yang sangat harum baunya. Bau daripada minyak sapi tulen dan keranggupan kacang almond serta tepung suji. Sangat sederhana manisnya. Resipi ini mudah, bahannya pun sangat ringkas, tapi hasilnya nampak premium dan eksklusif. Jom kita tengok cara nak hasilkan biskut suji almond yang confirm jadi dan buat tetamu makan tidak berhenti. Mula-mula kita gunakan minyak sapi tulen. Saya gunakan 1 tin besar ni, QBB. Saya bancuh semua untuk dapatkan adunan yang banyak. Saya tambah juga sukatan gula ikut tin yang sama, tapi saya tak penuhkanlah sebab saya kurangkan gula. Kalau nak kurangkan lagi pun boleh, tapi saya rasa ni dah cukup lah, sempurna rasa dia. Tapi saya takkan buat semua ni jadi biskut almond suji, sebab saya nak juga buat biskut Arab yang original. Jadi saya bancuh sekali 1 tin minyak sapi QBB yang besar ni dengan gula halus sampai dia kembang. Bila dia dah kembang sempurna nanti, kita bahagi dua lah adunan ni. Lepas kita bahagi dua nanti, barulah kita buat asing-asing ya. Ini dia hasilnya selepas kita putar dalam setengah jam. Dan saya dah bahagi dua. Yang separuh tu saya dah simpan asing. Itu nak buat biskut Arab original nanti. Sekarang kita bahagian yang separuh ni kita masukkan 1 cawan tepung suji. Kemudian kita gaulkan dia betul-betul. Sebab suji ni perlu kembang sedikit ya. Kita gaul dan lepas tu kita kena perapkan dalam setengah jam. Ataupun lebih pun boleh lah. Dalam setengah jam atau 1 jam lah ya. Sebab kita nak tepung suji kita ni kembang. Okey, tutupkan. Biarkan dalam setengah atau 1 jam. Selepas 1 jam, kita tengoklah. Dah kembang. Tepung suji kita dah kembang macam ni. Sekarang kita gaul dan masukkan 1 cawan almond yang telah kita kisar dan juga setengah sudu teh soda bikarbonat. Kita masukkan 1 cawan tepung gandum sekali. Kita gaulkan semua bahan-bahan ni dulu. Kita gaul sempurna. Kita dah masukkan soda, kita gaulkan dia betul-betul lah ya. Kemudian nanti kita tambahkan lagi tepung. Kita masukkan tepung sedikit-sedikit. Kita hanya pakai tepung gandum sahaja. Lagi 1 cawan tepung gandum. Dah 2 cawan tepung gandum. Gaul dengan sempurna. Kalau pakai tangan lagi senang. Kita gaulkan dia. Bila dah gaul macam ni, kita boleh tahu kita perlu tambah tepung lagi ke tak. Sebab kalau lembik sangat, kita tambahlah lagi 1 cawan tepung gandum. Dah 3 cawan tepung gandum lah. Jadi masing-masing kena tengok jugalah ya. Sebab adunan kita bancuh tadi banyak kan. Kita dah bahagi 2. Jadi saya masukkan 3 cawan lah. Dah gaul sempurna. Sampai kita dapat satu adunan yang macam ni, tak melekat pada kita punya mangkuk lah. Kita rehatkan sekejap. Lepas tu bolehlah kita bulat-bulatkan dia. Kalau nak buat bentuk lain pun boleh sahaja. Siapa yang rajin nak terap tu boleh sahaja. Saya buat bulat-bulat macam ni je lah. Sederhana, kecil. Dan bolehlah kita susun dalam dulang yang kita dah greasekan dia dengan minyak sedikit. Kemudian
bolehlah kita bakar dalam oven 170 darjah Celsius selama 20 minit atau 25 minit. Sebab biskut ni bergantung pada besar dia. Kalau kita buat besar, lamalah sikit kena bakar ya. Yang saya punya ni sederhana macam ni, dalam 20 minit, dan boleh nampak dia dah kembang, dah merekah sikit atas dia. Dah bawah dia dah nampak kemerahan sikit. Barulah kita boleh keluarkan dia. Tu tengok tu dah gebu dah sangat tu. Dalam 20 minit oven saya, bergantung oven masing-masing lah ya. Dah siap. Biskut suji almond kita sejukkan dahulu, kemudian bolehlah masukkan ke dalam bekas kedap udara. Sangat sedap. Puan-puan kena cuba. Jangan lupa like, share, komen yang saya nantikan. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri.